Mari kita baca soalan ini. 3 titik terletak pada grid dan koordinatnya mengandungi satu anu, H. Kita akan terangkan faktor dari PKQ. Tentukan nilai H. Kemudian buktikan ketiga-tiga titik itu segaris. Ini yang diberikan kepada kita. 3 titik P, Q dan R. Setiap satu ada H tersembunyi dalam koordinatnya. Dan matlamatnya, cari faktor PQ. Cari nilai H yang menjadikannya faktor unit. Kemudian tunjukkan P, Q dan R semuanya terletak pada satu garis lurus. Jadi ini yang kita ada dan ini yang kita cari. Kita pegang 3 titik ini dan daripadanya kita bina faktor, cari H dan buktikan ketiga-tiganya segaris. Bayangkan satah ini. P berada di atas dan ke kanan, Q sedikit di bawah asalan pada paksi Y, dan R jauh di bawah di bahagian bawah kiri. Ini idea yang kita gunakan. Untuk pergi dari P ke Q, kita singgah di asalan, dari P balik KO, kemudian dari O terus ke Q, susun ekor ke kepala. Anak panah tunggal terus dari PKQ skim hasil tambahnya. Jadi PQ ialah PO tambah OQ. Dan PO cumalah songsangan bagi OP. Jadi PQ ialah OQ tolak OP. Skim hukum segitiga. Dan begitulah cara kita tukar koordinat kepada faktor. Mari kita kecilkan satah ini ke tepi dan selesaikan langkah demi langkah. Bahagian A1. Tulis faktor dari PKQ menggunakan H. Kita guna rumus faktor antara dua titik. Faktor kedudukan datang terus daripada koordinat P dan Q. Tolak OP daripada OQ, komponen demi komponen. Kemaskan setiap baris, dan faktor dari PKQ mempunyai komponen negatif 4H dan negatif 3H. Skim anak panah pada satah ini, menuding dari P turun ke Q. Bahagian A2. Faktor unit mempunyai panjang 1. Jadi kita samakan panjang PQ dengan 1. Panjang sesuatu faktor datang daripada komponennya, sama seperti teorem Pythagoras. Kuasa duakan setiap komponen PQ dan tambahkannya di bawah punca. 16H kuasa 2 tambah 9H kuasa 2 ialah 25H kuasa 2 dan puncanya ialah 5 kali magnitud H. Samakan itu dengan 1 dan H ialah tambah atau tolak 1/5. Tetapi P berada pada sukuan pertama, jadi H mestilah positif. Kita kekalkan 1/5 dan tolak nilai negatif. Bahagian B. Mula-mula gantikan H dengan 1/5 supaya setiap koordinat menjadi nombor. Inilah 3 titik itu dengan H yang telah digantikan. Daripada bahagian A, PQ ialah negatif 4/5. Negatif 3/5. Sekarang faktor dari QKR, tolak OQ daripada OR. Itu memberikan negatif 8 dan negatif 6. Bahagian B, langkah akhir. Jika satu faktor ialah gandaan bagi satu lagi, titik-titik itu segaris.
Dua vektor adalah selari apabila satu ialah skala darab dengan satu lagi. Jadi kita tanya, adakah wujud satu nombor lambda yang menukarkan QR kepada PQ? Padankan bahagian X. Lambda ialah 1/10. Padankan bahagian Y. Sekali lagi 1/10. Kedua-duanya sepadan, jadi lambda yang sama berfungsi. Jadi PQ ialah 1/10 daripada QR. Kedua-dua vektor itu selari. Kedua-dua vektor berkongsi titik Q. Dan vektor selari yang melalui satu titik sepunya mestilah terletak pada satu garis lurus. Jadi P, Q dan R adalah segaris. Jawapan akhir. Vektor dari PKQ mempunyai komponen negatif 4H dan negatif 3H. Untuk menjadikannya vektor unit, H ialah 1/5. Dan oleh sebab PQ ialah 1/10 daripada QR dengan Q sebagai titik sepunya, titik-titik P, Q dan R adalah segaris.